Honda Harry-V merupakan salah satu SUV kompak paling popular di Malaysia kerana gabungan reka bentuk moden, teknologi pintar dan prestasi pemanduan yang selesa. Model ini direka khas untuk pemandu bandar yang mahukan gaya sporty bersama fungsi praktikal harian. Rekaan luaran kelihatan elegan dengan grill depan yang kemas, lampu LED penuh serta bentuk badan aerodinamik yang memberikan imej premium dan moden di jalan raya. Saiznya sesuai untuk bandar Malaysia kerana mudah dipandu di kawasan sempit serta senang untuk parkir. Di bahagian enjin, Honda Harry-V menawarkan pilihan enjin yang cekap bahan api dan responsif. Versi terkini hadir dengan enjin 1.5 LDOH CIV-TEC serta pilihan EHEV hybrid yang terkenal dengan penggunaan minyak lebih jimat dan pemanduan lebih lancar. Sistem transmisi CVT membantu pertukaran gear lebih halus dan memberikan pengalaman pemanduan yang senyap serta stabil. Pecutan terasa ringan terutama ketika memandu di lebuh raya atau memotong kenderaan lain. Ruang dalaman Honda Harry-V sangat praktikal dengan konsep minimalis moden. Kabin terasa luas walaupun kategori SUV kompak. Tempat duduk menggunakan material berkualiti tinggi dan direka untuk keselesaan perjalanan jauh. Sistem Ultra Seat Honda membolehkan tempat duduk belakang dilipat dalam beberapa mod untuk membawa barang besar, menjadikannya pilihan sesuai untuk keluarga kecil atau pengguna aktif. Paparan meter digital serta skrin infotainment sentuh memberikan pengalaman teknologi yang lebih canggih kepada pemandu. Dari segi teknologi, Honda Harry-V dilengkapi sistem infotainment moden yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto bagi sambungan telefon pintar yang mudah. Sistem audio berkualiti tinggi meningkatkan pengalaman hiburan ketika memandu. Selain itu terdapat fungsi Smart Entry, Push Start Button dan penyaman udara automatik yang menjadikan penggunaan harian lebih selesa dan praktikal. Keselamatan menjadi fokus utama melalui pakej Honda Sensing yang merangkumi pelbagai ciri bantuan pemandu. Antaranya termasuk Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist System, Collision Mitigation Braking System dan Road Departure Mitigation. Ciri ini membantu mengurangkan risiko kemalangan serta memberikan keyakinan tambahan kepada pemandu terutama ketika perjalanan jauh. Kamera undur dan sensor parkir juga memudahkan proses parkir di kawasan bandar yang sibuk. Prestasi pemanduan Honda Harry-V terkenal dengan kestabilan dan keselesaan suspensi. Sistem steering terasa ringan ketika kelajuan rendah dan lebih stabil pada kelajuan tinggi. Penebat bunyi kabin juga baik menjadikan perjalanan lebih senyap walaupun di lebuh raya. Gabungan kecekapan bahan api, keselesaan dan teknologi moden menjadikan Harry-V antara SUV paling seimbang dalam kelasnya di Malaysia. Dari sudut reka bentuk keseluruhan, Honda Harry-V sesuai untuk golongan muda, keluarga kecil serta pengguna yang mahukan SUV bergaya tetapi masih praktikal untuk kegunaan harian. Ia menawarkan keseimbangan antara prestasi, keselamatan dan teknologi pintar tanpa mengorbankan keselesaan penumpang. Pada pendapat anda, adakah Honda Harry-V pilihan SUV terbaik untuk kegunaan harian di Malaysia? Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video review kereta menarik dan update otomotif terkini.